Jadi stem cell ginseng ni baguslah tau akak abang. Okay. Alright, bagus untuk apa? Bagus untuk kita punya kesihatan, bagus untuk kita punya kecantikan juga. Okay. Antara fungsi stem cell ginseng yang pertamanya dia boleh bantu untuk meningkatkan tenaga dan juga meningkatkan kita punya stamina. Alright, ini dia boleh bantulah untuk mengurangkan rasa letih. Okay, bantu juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh badan kita. Okay, itu antara fungsi stem cell ginseng yang pertamanya. Alright, dan akak abang, stem cell ginseng ni dia merupakan antioksidan semula jadi tau. Dia boleh bantu untuk protect kita punya sel, okay, daripada kerosakan akibat radikal bebas. Alright, tu antara fungsi stem cell ginseng. Alright, and then akak abang, dia boleh bantu juga untuk meningkatkan immunity, okay, bantu untuk menguatkan kita punya sistem pertahanan badan. Okay, and last one, dia boleh bantu untuk menyokong fungsi otak, okay, bantu untuk kita punya daya ingatan. Alright, kita punya fokus dan juga konsentrasi. Alright, tu antara fungsi stem cell ginseng lah untuk kesihatan dalaman kita. Okay, bagi kesihatan kulit kita kan, stem cell ginseng ni dia merupakan anti aging tau, which is dia boleh bantulah untuk merangsang penghasilan kolagen. Okay, bantu untuk merangsang penghasilan kolagen, jadikan kulit kita lebih tegang dan juga lebih anjal lah. Ada masalah kedutan-kedutan halus, ada masalah garis-garis halus, okay, dia boleh bantu untuk kurangkan. Right, dia buat kulit kita nampak lebih muda. Okay, and then akak abang, stem cell ginseng ni dia boleh bantu juga tau memperbaiki sel-sel kulit rosak. Okay, bantu untuk regenerate balik kita punya kulit supaya lebih sihat dan juga cantik.